m'appelle Bram. Je suis étudiant. Enchanté. Bonjour, je m'appelle Bram. Je suis étudiant. Enchanté. Bonjour à tous, comment ça va aujourd'hui? Salam saudara semua. Dans cette vidéo, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Abraham Samaoun. Appelez-moi Abraham. Et je suis étudiant à l'université de Patimura d'Ambon. Enchanté. Oke, saudara semua, jadi kali ini paling lama beta buat video. Jadi kali ini beta mau ajar bahasa Prancis. Je veux enseigner le français. Donc perlu saudara semua tahu bahwa bahasa Prancis itu bahasa yang penting juga. Saudara. Jadi bahasa Prancis itu bukan cuma dipakai di negara Prancis saja, tapi dipakai di 20 negara lebih atau bahkan 30. Langsung saja kita belajar bahasa Prancis. Alay. Pertama-tama jika Pak Saudara dong semua mau memperkenalkan diri dengan kayak beta nama titik-titik, beta nama Bram contohnya. Dalam bahasa Prancis, je m'appelle Bram. Je m'appelle Bram. Jadi kalau ketong mau bicara bahasa Prancis, ketong harus pakai mulutnya harus kayak begini. U. Kayak U dengan EY dicampur jadi satu. Oke, jadi je m'appelle Bram. Jadi R-nya tuh harus pakai R di tenggorokan kayak R. Jadi je m'appelle Bram. Literally means saya memanggil diri saya Bram. Je m'appelle Bram. Jadi itu ada dua vokal. Kenapa ada apostrof di situ? Karena jika dalam bahasa Prancis ada dua huruf vokal yang bertemu, jadi harus dihilangkan. Jadi pokoknya itu kasih hilang satu lah. Oke, selanjutnya je suis étudiant. Je suis étudiant artinya saya siswa. Je suis étudiant. Je suis artinya I am. Étudiant artinya student atau siswa. Jadi je suis étudiant, saya adalah siswa. Jadi itu katanya perselingkuhan, jadi S harus dibaca begitulah. Oke, jadi lanjut. Jadi saudara dan semua perlu saudara dan semua ketahui kalau mau bilang senang bertemu dengan Anda, kalian bilang, atau senang baku dapat dengan Ale, bilang enchanté. Artinya tuh nice to meet your, senang baku dapat dengan Ale. Oke, langsung saja kalau mau bilang saya pasti. Oke, jadi saudara dan sekarang sudah bisa tahu memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis. Bonjour. Oh ya, bonjour dalam bahasa Prancis artinya hi atau hello, atau good day. Bon artinya good dan jour artinya day. Good day. Oke, yang artinya hari baik. Bonjour, je m'appelle Bram. Je suis étudiant. Enchanté. Bonjour, je m'appelle Bram. Je suis étudiant. Enchanté. Oke, saudara, mungkin itu adalah video beta kali ini, dan saudara jangan lupa untuk lihat video-video sebelumnya dalam belajar bahasa Prancis. Ayo saudara, mari kita belajar bahasa. Merci beaucoup. Bisous. Oke saudara, jadi perlu saudara dong sama ketahui bahwa di Ambon sini masih gempa. Jadi mohon doanya agar Ambon dan Maluku cepat pulih.